Guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni macam yang korang tengok dekat aku punya thumbnail dan macam yang korang tengok dekat aku punya title jugalah, hari ni aku akan bawa korang, kita akan berjalan jauh daripada kampung aku. Kita nak pergi ke waterfront. So memanglah dekat dalam aku punya apa namanya thumbnail aku, kita nak pergi jalan-jalan dekat bandaraya macam tu lah, something else. So kali ni, okay, sebab dulu aku pernah bawa korang pergi ke Wisma Sanian kan. Sekarang ni aku nak bawa korang, kita masuk lagi dalam lagi dan kita akan tengok apakah tempat-tempat menarik yang ada di Bandaraya Sibu ni. Jom guys, aku pernah bawa korang jalan-jalan kat sini tau, tapi kali ni kita masuk lagi dalam, jauh lagi. Kita tak akan jalan-jalan kat sini tau, kita akan masuk dalam lagi, ke dalam hujung sekali di Bandaraya Sibu. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat Pondok Bas lah. So tak jauh lagi kita akan sampai, kita akan nampak bangunan dekat Wisma Sanian ni lah. Tapi sekarang ni aku masih berada dekat Pondok Bas. So boleh dikatakan dalam 2 atau 3 km macam tu kita akan sampai di waterfront di Sibu lah ya. Guys, so sekarang ni kita dah sampai di tempat yang boleh dikatakan, okay, kalau korang tengok sekarang ni, ini Wisma Sanian kan. Yang ni pula macam tugu-tugu Cina macam tu lah. Aku pun tak pasti kenapa. Ni pula lembaga pelabuhan raja. Yang ni pula keadaan kesesakan di Bandaraya Sibu ya. Tapi kita akan pergi ke tempat yang sepatutnya aku cakap tadi, iaitu waterfront. Waterfront tak jauh pun, tak lama lagi akan sampai lah. Yang masa sekarang ni bateri telefon aku ni nak habis dah ni korang. Depan macam ada sesak ada kesesakan di hadapan, tapi tak apa, kita pakai kaki ya. Kita tak pakai kereta, kita pakai kaki sahaja. Kita bawa diri kita saja. So jom aku bawa korang, kita pergi ke waterfront. Guys, so sekarang ni kita dah berada di Old Town Sibu. So waterfront tak jauh lagi, hanya berada dekat depan tu saja. Okay, kita dah sampai di waterfront guys. Sekarang ni kita dah sampai di waterfront Sibu. Boleh dikatakan biasa-biasa saja. Ini pula tempat menarik di Sibu. Nama dia adalah Tokong Tua Pekong ya. Okay, Tokong Tua Pekong. Sesungguhnya tempat-tempat menarik yang ada di Bandaraya Sibu. Boleh tengoklah, ada orang-orang kat sini kan. Ini boleh dikatakan tempat menarik yang ada di Bandaraya Sibu jugalah. Boleh masuk, tapi aku tak pastilah dia masuk percuma ke tidak. Nanti ada masa aku akan buat vlog, kita akan try pergi tempat sini pula lah ya. Bahagian ni pula adalah tempat-tempat kedai makan. Ni kedai baru tau, nama dia Dapur Kampung. Siapa-siapa nak pergi boleh pergi dekat bahagian sini lah. Yang ni pula ada kedai lama. Yang ni Lembaga Pelabuhan Raja. Ni masih ada ke ni? Tak ada lagi. Nusantara Cafe. Dulu ada kedai ni tau, dah foreign. Jap, sabar jap. Aku kena pergilah. Korang. Kuatnya. Serius lah. Ni kedai ni aku tak pernah pergi tau, tapi wait. Dalam ni dah tak ada lah guys. Ni kedai ni famous tau. Dulu kat sini orang kata dia adalah Vietnam coffee. Tak ada lagi dah. Bankrupt agaknya. Poor Nusantara Cafe. Alamak, tak apalah. Okay, yang ni pula macam kawasan-kawasan sekolah lah. Korang pun boleh pergi juga kalau korang nak. Cantik lah dia punya kawasan sekolah ni kan. Cantik mat, cantik. Okay guys, so macam mana untuk video aku kali ni? Adakah menarik atau tidak, ataupun terlalu pendek? Minta maaf lah korang. Sepatutnya aku nak rakam lebih banyak lagi tau, tapi telefon bateri aku dah habis. Bateri telefon aku dah habis. Bukan telefon bateri. So terpaksalah aku rakam sampai situ je. Dan apa pendapat korang mengenai vlog kita kali ni? Adakah menarik atau tidak? Sila komen di bahagian ruangan komen di bawah. So guys, aku rasa sampai sini je video kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, and always stay safe. Bye.